memperbarui tekad, menyusun kekuatan dan bersedia menghadapi medan perjuangan yang sebenar. Saya sudah tak lama lagi, tak ada masa untuk kita berehat. Ini bukan masa untuk kita selesa, ini masa untuk kita bergerak. Kalau kita nak menang, kita kena turun badan. Kalau kita nak rakyat bersama kita kena dekat dengan rakyat. Jangan tunggu hal, jangan tunggu masa sesuai. Setiap hari adalah peluang untuk kita berkhidmat. Pergi jumpa rakyat di warung, di pasar, di flat, di PR, di kampung-kampung, di mana semua rakyat masih tidak berada. Dengan masalah mereka, bantu apa yang kita mampu. Itulah kekuatan sebenar bagi kita. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita tak boleh lagi bergantung pada cara lama semata-mata. Kita mesti kuasai media sosial, Facebook, TikTok dan platform lain. Jadikan dia medan perjuangan kita. Ceritakan kerja kita, jelaskan isu semasa, lawan fitnah dengan fakta. Kalau kita tak isi ruang ini, percayalah peperangan akan datang dengan fitnah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin tegaskan kepada sesiapa anggota parti Garda Pasir Udang yang ingin menjadi calon. Dan saya tak nak. Jadi kena ingat, bukan sekadar nama, bukan sekadar jabatan. Yang kita mahu adalah kerja. Seperti yang ditegaskan oleh Presiden yang kita kasihi, Dato' Seri Anwar Ibrahim, sesiapa yang nak jadi calon mesti turut bekerja, berkhidmat dan mengangkat nama parti. Bukan ketua cabang, bukan ketua wanita, bukan ketua ini, siapa saja. Kalau betul nak jadi calon, turun padang dan buktikan. Dalam masa yang sama, kita mesti hormati kepimpinan. Soal calon, itu hak Presiden dan pimpinan tertinggi. Jangan kita mendahului Presiden parti. Sahabat-sahabat seperjuangan, kalau kita nak kuat, kita kena tambah ahli. Kita kena tambah ranting di setiap PDM yang dirasakan perlu. Pastikan setiap daerah mengundi ada pasukan, ada gerak kerja, ada kehadiran kita. Jangan ada kawasan yang kita tinggalkan. Hari ini kita bina kekuatan, esok kita turun berjuang, dan insyaAllah kita akan capai kemenangan. Bangkitlah dengan semangat, geraklah dengan strategi, dan berjuanglah dengan penuh keikhlasan. Akhir kata daripada saya, reformasi, 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 reformasi. Lawan tetap, memujuk lalu melintang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.